Brisk walk, senaman mudah kempiskan perut. Jalan laju antara cara paling berkesan untuk bakar lemak perlahan-lahan. Beza dengan berlari, badan banyak bakar kalori segera daripada makanan terkini yang kita makan. Nasi, roti, gula, buah-buahan. Tapi bila kita berjalan cepat secara konsisten, tubuh mula guna simpanan lemak sebagai tenaga. Hasilnya, lemak perut beransur susut, stamina meningkat dan jantung pun makin sihat. Istimewanya, gaya jalan macam ni rupanya ialah cara Nabi SAW berjalan. Dalam beberapa hadis sahih dan hasan, para sahabat gambarkan bahawa Nabi SAW berjalan dengan langkah cepat, tegap dan penuh tenaga. Riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad sebut seakan-akan baginda turun dari tempat tinggi, langkahnya tak lemah dan tak berlenggang. Maknanya, brisk walk ni bukan sekadar senaman moden tapi gaya sunnah yang penuh hikmah. Jadi, kalau nak kempiskan perut, kuatkan badan dan ikut sunnah Nabi SAW, mulakan dengan brisk walk. 30 minit setiap sesi dah memadai. Langkah kecil tapi ganjarannya besar, sihat, segar dan berpahala.